Okey, baik. Kita nak tengok soalan perkara asas dalam subjek sirah. Okey, ini contoh soalan dia. Okey, bahagian A dia ada 10 markah. Okey, kemudian kita tengok soalan dia. Pilih jawapan yang betul mengenai Nabi kita. Okey, nombor 1, Nabi kita bernama Muhammad ataupun Umar. Okey, jawapan dia adalah Muhammad. Okey, gariskan di bawah perkataan Muhammad. Okey, kemudian tempat kelahiran. Okey, tempat kelahiran Nabi kita dekat mana? Dekat Madinah ataupun dekat Mekah? Okey, jawapannya Mekah. Gariskan di bawah perkataan Mekah. Okey, seterusnya dilahirkan pada 12 Rabiul Awal ataupun 12 Rabiul Akhir. Okey, dilahirkan pada Nabi kita dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Okey, gariskan di bawah perkataan 12 Rabiul Awal. Okey, garis ni mesti kena ikut dia punya perkataan tu lah, jangan terlebih. Okey, jangan terlebih, jangan terkurang. Okey. Kemudian soalan kedua. Kita tengok pada soalan kedua, suaikan jawapan yang betul. Okey, suaikan jawapan yang betul. Okey, ni berkaitan dengan Nabi juga Datuk Nabi. Datuk Nabi nama apa? Okey, Datuk Nabi bernama Abdul Muttalib. Okey, kita suaikan. Guna pembaris masa suaikan ni. Kemudian bapa Nabi. Nombor 2 ni bapa Nabi. Bapa Nabi bernama Abdullah. Okey, bapa Nabi bernama Abdullah. Dan soalan yang ketiga, ibu Nabi. Ibu Nabi bernama Aminah. Okey, ibu Nabi bernama Aminah. Okey, baik. Kemudian soalan yang ketiga. Okay, soalan ketiga, tanda right pada sifat wajib bagi Rasul. Tanda right pada sifat wajib bagi Rasul. Okay. Kita baik nombor 1, bohong ataupun benar. Sifat wajib bagi Rasul adalah benar. So, kita tanda right kat sini. Okay. Kemudian, nombor 2. Nombor 2, jujur atau khianat. Jujur ataupun khianat. So, sifat wajib bagi Rasul adalah jujur. Okay, tanda right. Kemudian nombor 3, menyampaikan atau menyembunyikan. So, sifat wajib bagi Rasul adalah menyampaikan. Okay, kemudian nombor 4, bodoh atau bijaksana. So, sifat wajib bagi Rasul adalah bijaksana. Okay, itulah antara contoh-contoh soalan perkara asas bahagian A dalam subjek sirah